Hadas dibagi dua. Cara rayuk tacok, beda tacok leh. Tama-tama hadas rayuk dah hadas dubut. Hadas rayuk dua je takun, leh je takun. Takun yule apa kata peluah buat baju. Yang pertama-tama mahadai, ule hadai. Head batin mana? Non nifas, nya ule hadai. Head baurinang nifas nya ule hadai. Hana hadai yang lebih rayuk dari nyan. Pada tengah berarti hei darah tebian nifas mani tebian pakan je lebih rayuk. Tanah hadah habis raya, letak puharum tim hadah. Tanah hadah habis raya, onti truk atanya cukup le puharum. Urinang mehe atau nifas. Nah, harum buat Quran, mat Quran. Urung junub menancing. Haram sebayang dengan tawah. Urung junub lagi nyancin. Haram tamang masjid. Urung junub lagi nyancin. Haram tamat pa perumoh. Tu tengah mahing ni. Patu cukai pa dia. Mia tengah junub je. Yang kenara lebih lagi. Perumoh tu mahing ni pas. Tamat batai pusat diut menyolapik hana lepas raya dahsyat. Tamat. Pimnya pernah bala menyenuk. Bek pertama mentatap aja. Tanah raya ada. Heng nifas. Menancit. Orang tengah heng nifas jimat aswatannya. Antara pusat haram cit. Lagi haram tamat ji. Pimnya hana lapik. Ya, mana. Orang junub malah apa? Yang tanah hadah henifah, hadah habis rayuk. Dan haram tak malu. Purmoh tengah mahir, haram termalu. Talak aja. Pimnya purmoh tengah menjunub, berkelam. Tubuh jut. Kami dah. Kabidanya. Kabida tunggu muda-muda. Macam kahwin tengok. Kabida. Bek tali inang janjang yang mahu. Tu larang oleh Allah. Gutut di akhirat. Tali bawa dia tu malu. Ya, mana. Kai le. Kakak. Jadi tadi satu cara mengat suci dari hadah rayuk. Cara bersuci hadah raya hana bida balai. Haid nifah junub. Nya hana bida cara bersuci. Hana bida cara bersuci. Lebo hadahnya haid nifah junub cara bersuci saban. Artinya mesti ngan ia mutlak. Ia mutlak ia hana ubah rasa, hana ubah habis, hana ubah warna. Ngon ia nyan ke untuk tak bersuci hadah raya menjunub. Kemudian tak monya ia nyan ia na 20 tu je tak grup. Yang kulahan grup dah grup. Urang mahir menifas, tanya junub. Tengah kata suci itu. Dan syarat-syarat bak mana lo. Wa ama yadid. Wajib tak jauh ia pelai tubuh. Dan ia yang akan kenang tubuh hanjir di rolang ianya. Maaf tengok. Urang jahil mana junub mana haid. Menyebab mon tuntai gecungan timah. Menyenasah pulut ngan timah pun. Ngan timah pun. Ngan ia pun.
Wa ama ia kedua tengah ku tarik, rut ia bau mutrop-trop lang timah. Ia yang daripada hanyal Musa malah dipakai li tu. Cacrong timah yang gelai, rut lam ia bau. Ia bajar orang timah, hanya pakai 10 go cerong, 10 go. Sama dengan yang namanya timah pertama. Mak bulu timah pun. Buddha sembahyang tu. Semua dep yang kedua sembahyang Tuhan. Kena ketemu-temu junub. Hanya form bah iya. Kita tarik yang timah tu. Ya, yang dah betul macam. Yang kami lupa. Di mana head junub demi munyo ia cerong ulian hajiat langmon. Munyo ulian langmon ia yang betul-betul nyat lang timah. Ia lang timah ia di. Nyoko yang kebunan ia mustakmal itu. Minasah ia pun tagai. Ia pun minasah. Nyabi ingat tu. Tanya soro ke soro, sebulan ke sebulan menuju apa Allah tu. Nyata ibadat buat ke hajat ngoi tu. Itulah yang cukup tahsia. Ya, ada masalah. Ia langway kulah raya nya ndak mu sabah drum jut pakon sebab ia dua kulah. Itulah najis dan hal musaman. Kun nabi iza balagal ma'u kulatan falam yahmilil khubusa nabi. Bila ia tamano je kena dua kulah, ada mu bui puja jigro. Tetap suci. Asa dia jigro tetap suci. Jatuh tetap suci. Jatuh tetap dengan cerita berubah. Pimia ia tu kulah sama timah. Tiga tu tanya pakai ni. Kau pajang upom autuha tu. Tama-tama pihak mano kelai yang keluar ubena sebayang kita kerja pihak kalah balu sebayang kalah. Bayangkanlah mana pernah kalah. Pajang dia puasa, tak mana besar. Kamu form yang tu. Mana-mana. Tanya panjang, tak cuma ia tema. Bet ulai lamon bugong. Tiamba, tema tarik. Bugong. Pajang tu lang tema. Babadung elemen aku. Nyokunya perah Tuhan. Perah ulama. Orang ibadat hana ilmu tu sia-sia belakang tu. Wal kesimpulan. Menyo tamano ngon tacrung iya. Yang sah ia pun kan. Ia kedua menyerut ia bau. Memang kamu agam di do bacu na pupu. Kemagan nak bupu. Sebab mereka baca saja. Pem nyau dinang kan baca. Top. Nanti bang. Nyanyang tak sayang. Kaji lah kan? Tak. Benar-benar kesimpulan je. Untuk bersuci hadarayu itu. Ngon mano ngon ia mutalak. Guna meniat bak pun kenang ia. Jangan jangan tak jaga lagi belum. Yang kedua mengadah hadarayu menyotanya agam tak silap kemaluan. Nya kaitun kulit tengku lebih subuh. Wajib silap. Nya uyup kulit datang kata nya hantu semua dep tamano dah hantu silap antah terbayang. Kalau mantah sampai tok lang jerat macam junub punya agam insyaallah. Wajib silap dengan mana? Kajilah. Olehnya urinang hantam ke pertama ialah matranyan tengah ke mana? Semua dep antah. Mana head nifas. Kamu hendak silap, hendak pisek katakan. Urinang hantam ke pang. Gesut ia dalam. Semua dep buat matang majunub. Semua dep matang. Kagelok langjan.
Galau mana junub, galau mana itu. Pi punya puasa, jaga bagus, bila lepas pertama iya baca puasa. Yang bukan tahu ni nak. Gudang play sabai. Hatam kedua kesir iya teh tanya. Truk ba Allah tengah matang junub, matang mahiu. Kemudian lang punggung mirah. Lang punggung mirah. Nyanyi umum orang, lang punggung mirah. Kadang-kadang orang malim tua, kan tua hom. Tengah tamano wajib daran. Wajib eran mengatur suat punggung. Yang punggung yang tersuat, daran. Ni pandang li Allah li Nabi, nyan belah lahir, wajib rah. Jarang ku mana dua jiran jirah lah punggung mirah jarang. Mina klek nukiak punggung ku nyo sayang ku sebayang nyai sebayang musabah sebayang hanasah menyauri nang mantang mehe nifas kira uraga mantang majunub kenahan habis cerah yang lahir sedangkan punggung mirah itu gepandang lahir itu yang lebih dana yang jelas. Jelas kan? Ya, mana. Kemudian lang punyung, lang pusat. Jika orang temu lang lepek kulit, mengenang baru hanali hadah raya, hanali janabah, hanal junub li. Baru jet tabah tubuhnya lang sebayang. Ya, benar. Kemudian jika haji pakai iya, tanya pula mana? Nah, dari haji pakai iya. Artinya, jika le doktor, menyen pakai iya penyakitnya itu badan ronian terpulih. Tanya berapa balik menjunub, balik menifas. Ada menyepakai ia tengkuhai mati. Ada menyepakai ia mubekas parut singa terpulih. Kalkul dia macam le doktor nyan sahanyan tam suci ngentano. Nyan luka munyo basa bah tubuh je pakai ia. Syok tanoh raju lang tanoh halus lagi bertepung tatemom. Dia terperah meneti temom tu. Sehingga tepuk ke muka, sehingga ke jalan. Mudah sembahyang je. Enti putuh. Dan katuk enti sembahyang. Menaikkan menjunub. Hanya pakai ia bak tubuh tu. Laju ke atas tanah ke dia. Kemudian, kita pokok lah. Bila hajat tak pakai, ke masa bawah tubuh. Mupat-pat misalnya. Surah mana junub. Bak sapanya no aja hanya lepas ia. Hanya lepas ia. Lain je. Bak yang dia pakai ia wajib pakai ia kegelantar pakai ia bak sakitnya temom. Temom dia lihat jut mana dia lihat jut. Kajilah. Yang dipaham mana sakit mana tubuh. Nyo sakit umpapa bak ruang sakit. Mana junub mana nifas yang bak sakit wajib perkena ia kegelantar perkena ia bak sakitnya perap temom tanah. Kajilah.